Dalam usaha menyantuni komuniti setempat, khususnya para ibu dan usahawan tempatan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Bernadette, hadir ke tamu mingguan di Kedamaian Square baru-baru ini. Ya, makanan. Dia beli kami nomor hidup, mantap. Salam ke YB. Mga kana ko kulit. Untuk ibu-ibu. Beliau bukan sahaja membeli produk jualan para peniaga, malah berkongsi hasil jualan itu bersama rakan-rakannya sebagai tanda sokongan terhadap keusahawanan tempatan. Itu dia. Okey. Ayah. Dalam perkongsiannya, Datuk Ewan turut mendoakan agar semua ibu-ibu dan usahawan tamu terus diberkati dengan kesihatan dan kesejahteraan dalam meneruskan perjuangan keusahawanan mereka. Nasi lemak. Ay mato sampurna na para sa kanya nila. Ako dan sila. Magikinan. Masuklah yang disebut Datuk Philip tadi Nissan Costco. Karena selama ini sudah bertahun-tahun kita telah mendengar imbauan menolak untuk menyertai perbincangan itu. Saya memilih untuk mencari penyelesaian menjadi sumbangannya daripada penyelesaian. Termasuk daerah yang datanya diambil daripada data aplikasi. Saya memilih sedang melaksanakan pembukaan lebih banyak lagi perkhidmatan agensi, termasuklah di bawah Pekerjaan Perkhidmatan Cawangan penuh. Ada beasiswa khas koperasi di bawah Suradaya Koperasi Malaysia dan yang mampu dan boleh menawarkan beasiswa kepada anak-anak ahli mereka. Yang berhormat Datuk Ewan Bernadette, Menteri Pembangunan Usaha. Dalam perkembangan lain, Datuk Ewan turut menyempurnakan majlis penyerahan bantuan persekolahan Yayasan Bank Rakyat kepada 31 buah sekolah di kawasan Kedamaian melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak RM220,000. Sebanyak 28 sekolah rendah masing-masing menerima RM5,000, manakala 3 sekolah menengah menerima RM10,000 setiap satu. Tambahan RM10,000 turut diberikan kepada sekolah yang menawarkan program pendidikan khas. Yang mengunjunginya, salam kepisanangan diucap dahulu. Semoga majlis kita diberkatinya. Ibu impian para pelajar di daerah Kedamaian, teruskan usaha mencipta kejayaan. Terima kasih. Bersyukur. Hormati Datuk Philip Sembang mengurusi Yayasan Bumi Raya. Jalan dari kita itu pegawai daerah kita dulu semua mahasiswa YDP, wakil sekolah dan semua yang hadir. Sekali lagi salam perpaduan. Asrama-asrama desa yang dibina oleh ibu bapa, dibina oleh NGO
di 3 daerah ini, di 3 kawasan parlimen ini, supaya kos operasi yang ditanggung oleh Ibu Bapa Salam banyak saja saya diberi tanggungjawab besar untuk menerajui kepimpinan Kementerian Pembangunan. Dato' Iwan menjelaskan, inisiatif ini sudah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya di Kadaman sebagai komitmen berterusan dalam memperkasa sektor pendidikan luar bandar. Beliau menekankan bahawa bantuan ini adalah sebahagian daripada usaha bersepadu bersama Kuskop, Bank Rakyat dan Yayasan Bank Rakyat di bawah dasar pandang ke timur dalam negara, satu pendekatan yang memberi tumpuan kepada pendidikan dan keusahawanan sebagai jalan keluar daripada kemiskinan. Sebagai Chancellor UKKM, Dato' Iwan turut menggalakkan para pelajar melanjutkan pengajian di universiti itu dengan pelbagai kursus dan biasiswa ditawarkan. Sebelum ini, YBR turut menyalurkan bantuan pendidikan berjumlah RM230,000 kepada 28 buah sekolah di kawasan Penampang, termasuk sekolah rendah, menengah dan pendidikan khas. Turut hadir dalam majlis penyerahan bantuan di Kadamayan ialah pengerusi YBR, Datuk Philip Lasimbang, Ketua Eksekutif YBR, Syaiful Rizal Abdul Ghani serta Pegawai Daerah Kota Belud, Peter Jiton. Dengan usaha berterusan ini, Dato' Iwan yakin Kadamayan akan terus menjadi penyumbang utama kepada kecemerlangan pendidikan di daerah Kota Belud dan negara secara keseluruhan. Terima kasih YB, terima kasih Yayasan Bank Rakyat. Lambai. Okey. Dalam usaha berterusan membangunkan infrastruktur luar bandar dan menyantuni keperluan penduduk setempat, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict telah mengadakan lawatan kerja ke beberapa lokasi pembangunan di kawasan Kadamayan. Lawatan dimulakan dengan meninjau hasil pelaksanaan naik taraf sebahagian jalan desa di Kampung Soronsok Botong. Iwan menyatakan komitmen beliau untuk terus mengusahakan peruntukan tambahan bagi menaik taraf bahagian seterusnya jalan tersebut sebagaimana yang diperlukan oleh penduduk kampung. Seterusnya, beliau meninjau pembinaan semula jambatan gantung fiber di Kampung Lingkubang yang telah berjaya dilaksanakan sebagai kemudahan penting untuk penduduk setempat. Dalam lawatan sama, Iwan turut melawat tapak cadangan pembinaan premis tamu desa di Kampung Gundu Paka. Iwan memaklumkan beliau telah meluluskan peruntukan di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bagi pembinaan premis ini yang akan dibina tahun ini. Iwan juga meninjau premis tamu desa tamu darat yang kini telah siap dibangunkan dan digunakan sepenuhnya setiap hari Sabtu. Premis ini turut memberi ruang kepada para usahawan untuk menjalankan jualan harian sekaligus menggalakkan pertumbuhan ekonomi komuniti desa. Dalam lawatan beliau ke premis tamu desa tamu darat, turut diadakan program jualan rahmah yang menyediakan barangan keperluan asas pada harga mampu milik kepada penduduk kampung ini dan kawasan sekitarnya. Dato' Iwan berharap program ini dapat memberi manfaat langsung kepada rakyat dan membantu meringankan kos sara hidup.
Lawatan kerja diteruskan dengan tinjauan terhadap pembinaan semula jambatan gantung fiber di Kampung Tamu Darat, satu lagi kemudahan penting yang telah berjaya dilaksanakan demi kemudahan dan keselamatan penduduk setempat.